Hello everybody and welcome back to my channel. So guys, basically ini adalah orang kata session yang pertama lah, part yang pertama di mana hari ni aku nak tunjuk korang, aku nak ajar korang cara nak masak sambal ikan bilis kering bujang meletup. Gitu. So aku nak tunjuk korang hari ni cara masak sambal ikan bilis kering yang betul lah. Ini resepi mak aku lah turunkan dekat aku. So aku lapar, kebetulan tak ada makan. So kita nak masak. Let's go. Cara-cara nak masak. Yang pertama, apa bahan-bahan yang perlu ada? Ni, ikan bilis wajib. Tak ada ikan bilis tak boleh. Jangan, tak hidup kita punya masakan tu. Yang kedua, sambal blender. Sambal yang sudah di blend and then dimasukkan dalam Dahlia Red Velvet. Mak aku segala jenis balang, tapawai semua dia boleh. Dia tak kisah. Balang Red Velvet pun boleh. Okay. So ini lepas tu minyak masak, and then garam secubit rasa. Lepas tu goreng ikan bilis yang lupa. Jom, jangan tunggu lama-lama. Kita pergi masak sekarang, aku dah lapar. Firstly, tak hidup. Okay, onkan api. Allahu Akbar, terpadam sudah kau ni. Kenapa kau? Okay, jangan kuat-kuat di api, manja-manja, geletik-geletik ketiak je cukup, okay? Aku ambil minyak, tak kisahlah buruh ke kerani ke apa benda ke cabin crew ke, tak kisah je nama minyak. Masukkan, orang kata jangan banyak-banyak, semanja-manja rasa, sebab kita nak goreng ikan bilis kan. Kita nak goreng ikan bilis guys. Ayo. Bau ikan apa? Ikan bilis. Rasa dah panas ke belum? Okey, dah rasa panas kan? Masukkan ikan bilis. Tak kisah selalu banyak kau nak masak, nak makan, kau nak mentelaah, tak kisah. Masuk, bismillah. Oh. Biarkan sekejap. Mana senduk aku sebelum dia hangus? Okey. Cuba gaul. Berdendang-dendang pada rumah, berdendang dalam tepi yang lama. Masak ikan bilis jangan terlalu orang kata overcook. Relax sudah. Kalau ikut korang lah, kalau korang suka yang garing-garing lah. Kalau macam aku tak suka garing-garing. Ni apa ada kepala biawak pula ni. Jadi bintang. Aku tak suka garing-garing, cukup. Kalau terlampau garing-garing jadi macam tidak sedap. Okey. Oh, panas oh. Okey, dah goreng. Tak warna dia. Emas manja gitu kan. Okey, dah goreng, masukkan dalam ping apa? PINGGN, pinggan. Masukkan. Kita sebelah pegang handphone dek. Maaf cakap ya. Tak boleh nak ni. Kita bukan multitasking. Kita multi alone. Okay. Untuk ni tips aku lah. Kalau korang nak masak ikan bilis dah masin tau. So no need to bubur garam, but you bubur gula. Aku buka-buka, penuh betul semut. Macam mana lah aku nak masukkan gula dalam ni. Makan aku masuk sekali. Tak ada makan semua lah salah. Kita mengamalkan konsep bonda-bonda, campak-mencampak ya anak-anak. Kita kasih api ni.
Kepala anak aku. Ada. Ada cuci tangan. Nak masukkan ikan bilis sebab dia dah bertukar warna. Dia bertukar wajah. Boleh berubah suara gitu. Bismillah. Ya Ali Baba, Ya Ali Baba, lang yan di aku. Kenapa pada mati? Aku macam mobil juga. Kenapa pada? Aku rasa aku terlebih isi minyak. Sebab dia tak jadi sambal ikan bilis kering ni. Dia jadi sambal ikan bilis nasi lemak. Tapi tak apa, kita trust the process sebenarnya. Kita keringkan dia, jangan risau, kita keringkan. Keringkan dia, jangan risau. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Dia kena dengar sekali. Keringkan. Keringkan, gitu. Okey. Oi, bunyi anjing. Oi, alah. Wow, wow. Tu dia. Inilah sambal ikan bilis kering bujang kepom meletup. Aku sebenarnya dah panik sebab it's actually hangus, kau tahu tak? Hangus. Kuali mak aku hangus. It's actually over. Dia dah jadi overcook sebenarnya tau. So aku macam, alamak, kita dah panik sebenarnya. Kita dah panik. Aku nak try rasa dulu. Aku tak tahu rasa macam mana sebab aku macam bercampak je. So aku macam mana sambal rasanya? Tak rasa sambal lah. Ya Allah guys, rasa dia biasa je ni. Rasa dia biasa je. Aku rasa macam tawar weh, ke aku tak tahu. Aku rasa tawar. Tak cukup manis. Atau tak cukup sambal. Aku rasa tak cukup sambal. Tiba-tiba buat speculation. Padahal salah sendiri. Api besar-besar, minyak banyak, sambal sikit. Kau kenapa? Boleh lah untuk masakan aku malam tak pernah jadi. Selalu aku masak jadi, maybe nervous kot sambil rekod kan. So, boleh lah 6 per 10 kan. Boleh lah 6 per 10. Untuk bujang-bujang yang tak kisah rasa apa tu kan, janji makan okey lah. Janji kau masuk perut, besok keluar benda yang sama lah, tak apa. Itulah hidup bujang, okey. Itu saja video kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe and share this video. Ada banyak lagi video yang aku tak edit lagi dan aku akan post. Okay, korang kena tunggu, okay. So, korang tak payah tunggu apa lagi. Tunggu apa lagi ni? Dah, aku nak pergi makan. Aku nak makan. So, aku lapar gila ni. Jumpa next video, okay. Bye-bye.